ke restoran berdekatan. Azman juga sanggup berulang-alik ke perpustakaan desa yang jaraknya adalah 37 km dari rumahnya dengan menaiki bas semata-mata untuk memastikan yang beliau tidak terus ketinggalan dalam bidang ICT. Antara cabaran yang dihadapi oleh projek ini adalah bekalan kuasa elektrik. Daripada kesemua 496 tapak USB fasa 3, 140 tapak adalah tapak tanpa bekalan elektrik 24 jam. Bagi memastikan perkhidmatan yang dibekalkan sentiasa digunakan oleh komuniti setempat dan dimanfaatkan sepenuhnya, tapak-tapak yang terlibat dibekalkan dengan bekalan kuasa alternatif termasuk bekalan kuasa dari tenaga solar. Full solar bermaksud peralatan-peralatan yang berkaitan akan hanya mendapat bekalan kuasa sepenuhnya menerusi sistem solar yang akan menjanakan kuasa melalui cahaya matahari. E-Volunteer adalah inisiatif sukarela oleh individu atau organisasi yang menyumbang kepakaran, pengalaman dan pengetahuan ke arah pembangunan ICT dalam usaha merapatkan jurang digital. ICT diguna untuk tujuan sukarelawan ke arah pembangunan. Saya rasa bertanggungjawab untuk menjadi sukarelawan bagi memberi ilmu pengetahuan kepada komuniti setempat. Antara golongan yang menjadi sasaran adalah kanak-kanak sekolah, golongan dewasa dan juga warga emas. Inisiatif program pemberian sejagat bagi mengurangkan jurang digital antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat arus perdana telah menjadi pemangkin kepada pembangunan modal insan, pusat capaian ilmu berterusan dan sosioekonomi masyarakat setempat. Rumusannya, bidang ICT merupakan penggerak kepada kemajuan tiada sempadan dan penerokaan bidang-bidang yang mencabar. Usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan, khususnya KTAK, dalam memajukan akses internet berkelajuan tinggi, membolehkan Malaysia terus maju setaraf dengan negara-negara lain yang telah pun mencapai kemajuan teknologi yang tinggi.